Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak cikgu di rumah? Semoga semuanya sihat sejahtera hendaknya. Okey, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematik dan tentang wang shilling. Dan kita akan belajar masihkah anak-anak ingat kisah ini? Tapi kalau ada mesin macam ni, cikgu, macam mana buat? Tunggu minggu depan. Anak-anak ingat lagi kan? Minggu lepas kita mengira semua wang shilling tanpa 5 sen. Minggu ini kita akan mengira wang shilling dengan 5 sen. Ada 5 sen. Macam mana nak kira tu? Kalau duit ataupun wang shilling anak-anak semua ada 5 sen. Macam mana nak kira? Kalau ada 2 5 sen, kalau ada 1 5 sen, kalau ada 3 5 sen, kalau ada 4 5 sen, kalau ada 5 sen. Macam mana nak kira tu? Tak apa, kita selesaikan masalah tu hari ini juga. Okey, contohnya, ibu berikan anak-anak semua wang shilling 20 sen. Okey, 20 sen. Lepas tu ibu bagi anak 5 sen. Cuba anak kira berapa jumlah wang shilling yang anak-anak ada. Cuba kira. Kita gunakan pendekatan ini, ya. Baiklah, cuba kita kira 20 sen tambah 5 sen. Berapa jumlahnya? Sifar tambah 5, jawapannya 5, betul? 2 turun ke bawah. Jadi, jawapannya ialah 25 sen. Baiklah, kita gunakan jari pula. Okey, anak-anak dah lihat kan? 20 sen tambah dengan 5 sen akan jadi 25 sen. Kalau 30 sen tambah dengan 5 sen akan jadi pandai 35 sen. Kalau 40 sen tambah dengan 5 sen pandai 45 sen. Kalau 50 sen tambah dengan 5 sen jadi pandai 55 sen. Kalau 60 sen tambah dengan 5 sen 65 sen. Kalau 70 sen dengan tambah 5 sen 75 sen. Kalau 80 sen tambah 5 sen 85 sen. Kalau 90 sen tambah dengan 5 sen 95 sen. Tapi kalau 10 sen tambah dengan 5 sen 15 sen. 10 sen. 20 sen tambah 5 sen 25 sen. 10 sen tambah 5 sen 15 sen lah, kan? No. 10 sen tambah dengan 5 sen jadi 15 sen. Okey? Begitu caranya. Okey. Anak-anak kena ingat tau. Anak-anak kena ingat, kena hafal, ya. Okey, kalau 10 sen, anak-anak ingat 10 sen tambah 5 sen jadi 15 sen. Kalau 20 sen tambah 5 sen 25 sen. 30 sen tambah 5 sen 35 sen. 40 sen tambah 5 sen 45 sen. Dan seterusnya. Okey. Katakanlah anak-anak semua ada wang shilling 20 sen. Okey, wang shilling 20 sen dan wang shilling 5 sen. Okey, berapa jumlah wang shilling anak-anak semua? 20 sen, cuba kira 20 sen, 10 sen, 20 sen. Okey, 20 sen tambah 5 sen pandai 25 sen. Yeay. Okey, good. Okey, seterusnya, katakanlah anak-anak semua ada 50 sen. 50 sen dan ada satu keping 5 sen. Berapa jumlah wang shilling anak-anak ada? Okey, cuba kita kira dulu. 50 sen dengan 5 sen mana yang paling besar?
Pandai, 50 sen dah yang paling besar kan. Okey, kita kira 50 sen dulu. 10 sen, 20 sen, 30 sen, 40 sen, 50 sen. 50 sen tambah 5 sen, 55 sen. Yeay, pandai. Senang kan? Okey, katakanlah anak-anak ada 50 sen satu keping, lepas tu anak-anak ada 20 sen satu keping, lepas tu anak-anak ada 5 sen satu keping. Berapa jumlah wang shilling yang anak-anak ada? 50 sen dengan 20 sen dengan 5 sen, mana yang paling besar? Pandai, 50 sen kan? Okay, kita kira dulu. Kita kira 50 sen dulu. 10 sen, 20 sen, 30 sen, 40 sen, 50 sen. Okey, lepas tu kira 20 sen tak? 10 sen, 20 sen. Pandai. Berapa semua? Kita kira 10 sen, 20 sen, 30 sen, 40 sen, 50 sen, 60 sen, 70 sen. 70 sen tambah dengan 5 sen. Pandai, 75 sen. Senang tak? Okey, macam itulah. Okey, cikgu bagi yang susah sikit Katakanlah anak-anak semua ada 50 sen satu keping, lepas tu ada lagi satu keping 50 sen, lepas tu ada satu keping 5 sen. Wang shilling 50 sen, 50 sen, 5 sen. Okey? Jom kita kira. Okey, kita kira 50 sen dulu. 10 sen, 20 sen, 30 sen, 40 sen, 50 sen. Okey, kita kira satu keping lagi 50 sen. 10 sen, 20 sen, 30 sen, 40 sen, 50 sen. So berapa? Wang shilling yang anak-anak ada ni berapa? Cuba kira. 10 sen, 20 sen, 30 sen, 40 sen, 50 sen, 60 sen, 70 sen, 80 sen, 90 sen. RM1 tambah 5 sen. Berapa anak-anak semua? RM1 5 sen. Senang tak? Okey, senang je. Yang penting anak-anak ingat, kalau 20 sen tambah 5 sen, 25 sen. 30 sen tambah 5 sen, 35 sen. 70 sen tambah 5 sen, 75 sen. RM1 tambah 5 sen, RM1 5 sen. Kalau RM1 20 sen tambah 5 sen, RM1 25 sen. Macam itulah seterusnya. Sekarang ini katakanlah makcik anak-anak semua bagi anak-anak semua wang shilling 20 sen. Okey. Lepas tu ada wang shilling 5 sen. Ada satu lagi wang shilling 5 sen. Okey, berapa jumlah wang shilling yang anak-anak ada? Cuba kira. Cuba anak-anak lihat 20 sen dengan 5 sen dengan 5 sen. Okey, yang pertama apa yang anak-anak perlu buat ialah anak-anak kena bulatkan dulu. Bulatkan 5 sen dengan 5 sen dahulu. Ingat, 5 sen dengan 5 sen. 5 tambah 5 berapa? Pandai. 5 tambah 5 10 lah. 5, ini 5 lah. Tambah 5 jadi berapa? 10. 5 tambah 5 jadi 10. Okey, lepas tu anak-anak tulis 10 sen. Okey. Anak-anak bulatkan 5 sen dengan 5 sen. Lepas tu anak-anak tulis dekat bawah 10 sen. Kalau anak-anak jumpa 2 5 sen, terus bulatkan. Jumpa lagi 2, bulatkan. Okey, alright. So sekarang ni ada 10 sen tambah dengan 20 sen. Okey, sekarang ni kita nak kira Okey. Sekarang ni wang shilling yang anak-anak ada berapa sen? 20 sen dengan yang bulat tu berapa? Yang bulat tu 10 sen. Okey, 20 sen tambah dengan 10 sen. 20 sen tambah dengan 10 sen berapa? Pandai. 30 sen. Sama macam minggu lepas kita belajar 10 sen, 20 sen, 30 sen. Okey, boleh? Okey, katakanlah pakcik anak pula bagi 50 sen. Okey, bagi 50 sen. Lepas tu dia bagi 5 sen satu lagi. Lepas tu dia bagi satu lagi 5 sen. Lepas tu dia bagi satu lagi 5 sen. Banyak kan 5 sen? Mana ada 3 5 sen. Satu 50 sen, ada 3 5 sen. Macam mana anak-anak nak kira? Berapa jumlah wang shilling yang anak-anak ada?
ikut yang cikgu cakap tadi. Ingat tak? Sekarang ni ada 3 duit 5 sen. Macam mana nak buat? Pandai. Bulatkan 2 duit 5 sen dulu. Bulatkan 2 keping duit 5 sen dahulu. Jadikan dia berapa sen? Jadikan dia 10 sen. Okey, bulatkan. Okey, bulatkan 2 duit shilling tersebut. Jadikan dia 10 sen. Okey, sekarang ni wang shilling yang ada di atas ini berapa? Yang anak-anak semua ada 50 sen. Okey, buat 50 sen. 50 sen tambah dengan 10 sen. Okey, sekarang ni berapa duit awak semua ni? Kira 10 sen, 20 sen, 30 sen, 40 sen, 50 sen, 60 sen. 60 sen tambah berapa? Tinggal berapa tu? Tinggal 5 sen kan? 60 sen tambah dengan 5 sen jadi ingat tak yang awal-awal tadi? 60 sen tambah 5 sen 65 sen. Pandai. Senang tak? Okey, cikgu bagi awak contoh yang terakhir. Okey, yang terakhir. Contoh yang terakhir. Okey, katakanlah awak ada 5 keping wang shilling 5 sen. 5 keping wang shilling 5 sen. Macam mana awak nak buat? Ingat tahu, seperti yang cikgu dah cakap tadi, yang paling penting awak kena bulatkan 2 keping 5 sen untuk dijadikan 10 sen. Jumpa je wang shilling 5 sen. Kan, tengok dia ada berapa keping. Kalau ada 2 keping, awak terus bulatkan dia, jadikan dia 10 sen. Kalau 5 keping, kalau 1 keping je, awak terus kira macam yang cikgu dah ajar mula-mula tadi. Cikgu ajar awal tadi kan. Okay, alright. Sekarang ni ada 5 keping. Kalau 5 keping, awak kena bulatkan 2 keping dulu. Okay, bulatkan 2 keping dulu. Okay, kita bulatkan 2 keping dulu, jadikan dia 10 sen. Okay, dah. Alright, kita bulatkan lagi 2 keping duit shilling 5 sen dan jadikan dia 10 sen. Selesai. Dah. Okay, sekarang ni berapa wang shilling yang awak ada? Cuba kira. Kita kira sama-sama. Okay, sekarang ni ada 2 keping tu jadi 10 sen. Okay, 10 sen. Lepas tu ada lagi 2 keping 10 sen. Tambah dengan berapa yang tinggal tu? 5 sen. 20. Okay, ni sekarang ni ada berapa sen ni dekat jari awak? 10 sen, 20 sen. Tambah dengan 5 sen. Berapa? 25 sen. Okay, senang tak? Senang. Okay. Sekianlah sudah pembelajaran kita hari ini. Jumpa lagi anak-anak semua. Bye.